Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salah seorang daripada rangkaian adik saya Noreha, iaitu Ana yang berada di Redang Panjang. Adik bagi tahu Ana menangis-nangis, bersyukur gembiranya dapat kembali sujud. Sebelum ni dah lama dah dia tak dapat sujud, semayang duduk atas kerusi, pergi rumah orang pun duduk atas kerusi. Alhamdulillah kita dapat bantu dia, syukur kepada Allah. Zana, Ana boleh pergi rumah kawan-kawan lain, bagi tahulah benda ni baik ya, lotion ni bagus sangat-sangat. Sebelum ni kita dengar cerita daripada kawan saya, Salabiah pun dah dapat solat seperti biasa, tak duduk atas kerusi. Kemudian tangan beliau yang tak boleh nak genggam pun dah sekarang ni dah boleh perah santan. Alhamdulillah. Kemudian minggu lepas kawan lama kami, jiran lama kami, Pesara Felda, Encik Burhan, bagi tahu yang beliau pun dah mampu untuk basuh kereta, menebas rumput. Apa lagi tahu Encik Burhan bagi tahulah. Sebelum ni dah pergi jalan mana-mana pun pakai tongkat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita kongsilah kebaikan ni kepada kawan-kawan yang